Semalam Belanda kalah 0-1 di dalam perlawanan pemanas badan sebelum World Cup. Gol telah dijaringkan oleh Anis Haj Musa yang coincidentally main untuk Feyenoord di Eredivisie. Macam mana nak jadi champion World Cup ni? Pasukan Belanda yang main at home created more chances tapi sangat wasteful di depan tu. Dia mainkan Malen sebagai striker, lagi-lagi dengan Gakpo belah kiri tu, aku pun tak tahulah. Aku tak tahu apa orang nampak kat Gakpo ni sebenarnya. Banyak sangat chance orang tak convert. Tapi sebenarnya post ni aku tak nak cerita pasal Belanda. Pasal aku tak rate sangat Belanda ni. Tapi dalam perlawanan ni, kalau tak pasal player ni, aku rasa Algeria dah bolos banyak gol. Luka Zidane. Sounds familiar? Ya, dia anak legenda pemain Perancis, Zinedine Zidane, yang memilih untuk represent Algeria. Member pun nyaris tak terpilih untuk Algeria kerana dia fracture jaw dia semasa dia bermain di dalam second division Liga Spanyol. Tapi akhirnya Algeria ambil dia juga. Tu yang sebab dia pakai helmet dia semalam tu. Sangat impressive performance dia semalam. 6 saves dan juga a clean sheet buat Algeria. Dapat bertahan selama 90 minit. Dan perlawanan pertama di dalam World Cup untuk Algeria adalah menentang Messi and the crew, juara bertahan Argentina. Boleh ke Algeria memberi cabaran kepada Argentina? Apa pendapat korang? Cuba komen. Kita tengok sajalah.